Salam semua, kita bertemu lagi dalam reaction drama bersiri Keluarga Itu episod ke-4. So jom kita tonton. Iman anak tu dah macam tu pun masih ada selera nak menggatal. Siang-siang buta ni. Lepas Damiah jadi mangsa dia, sampai Damiah nak lari dari rumah, nak dia dengan siapa watak lakonan Amir Ahnaf tu, mula dengan boyfriend dia lah, tapi boyfriend dia tak nak tanggungjawab. Dia dengan satu watak hero lah dalam bersegi ni. Dalam masa sama, Iman, ayah dia, masih lagi tu lah. Sebelum ni hampir nak tergantoi lah. Lepas tu dia pergi salahkan orang lain. Salahkan kawan-kawan si Damiah. Ni anak dia yang anak bongsu rasanya. Yang kita boleh kata OKU lah. Pun jadi mangsa bakal jadi mangsa Iman pula. Tengok episod 1 tak apalah, tak nak layan ada yang tak boleh terima drama ni. Bulan puasa ni rasa jijik, ada orang stres tengok, tak sanggup tengok. Dia beza drama ni dengan drama lelaki itu tu cerita pasal ramai boleh layan sebab terkesan dengan bekas-bekas isteri, isteri inilah Adiputra ni. Ramai duduk di sisi seorang isteri, tapi drama ni lebih broad, lebih luas pasal keluarga. Jadi ada yang tak boleh tengok keadaan, tak boleh tengok Rosyamno jadi bapak yang jahat macam tu, bapak yang keji macam tu. Nangis bila tengok scene ni. Anak kena rogol dengan ayah sendiri. Kadang kan kalau anak yang ni mengandung, kau nak tun jadi kat siapa pula? Sebab sebelum ni Damiah dia tun jadi kat kawan si Damiah. Ni nak siapa pula? Sebab budak tu, sebab anak yang ni tak ada kawan. Siapa pula yang dia nak jadi kambing hitam kan? Jangan ada yang debit Rosyam dekat Rosyam Mat dah lah, risau. Okey, takut macam ada orang macam bila Rosyamno kata lakonan dia terbaik, macam jangan sampai kita in character sampai jumpa Rosyam dekat kedai dia, supermarket dia tu. Jadi, tapi itulah, inilah realiti yang semua duk geli nak tengok. Tapi bila dah jadi kes ni, bila nasi dah jadi bubur, baru semua start jadi warrior. Ramai komen di ruangan, ramai netizen lah komen di ruangan komen, kata ji, tapi komen tu macam dia orang nak get involved lah, gitu. Itulah, kita jumpa lagi dalam episod kelima esok. Sekian.